Assalamualaikum, kembali lagi di channel kita pada hari ini. Hari ini kita nak main stiker-stiker. Okay, lama dah saya dah buat video. Jadi saya nak main stiker-stiker mini world skin stickers. Kayak macam Messi main tu. Kita kena ikut kat belakang. Kita baru balik kat kerja. Kita buka di depan sikit. Kita buka dulu. Kita pergi ke fair yang keempat. Okey, untuk drama kali ini saya yakin terang benar sebab saya ada panggil. Dia berjam-jam juga kalau nak buat ni. Ni barang-barangnya. Ada dua. Stiker dia ada dua. Ni barang-barang dia ni agak-agak macam rak macam tu. Tangga-tangga macam tu. Ni ada tempat dia. Abang saya tengok kita alik Ifan. Eco Shop. Saya beli dekat Eco Shop juga. Ini tempat dia. Jadi saya taknya dekat sini lah ya. Saya kena tampalkan stikernya dekat sini. Jomlah, tak. Pertama kita nak letak tak tangga lah ya. Ini tangga. Jangan letak sangatnya. Saya ni kalau main saya letak sangat-sangat mau. Kejap korang, kejap. Oh, siap. Sama nasi. Okey, alright, kita akan tanya dulu pair yang pertama keluar. Kita kenalkan dulu. Saya Amanda. Saya Kanda. Dan kita orang Kamanda. Kita letak stiker ni lah. Okey. Kita letak ni. 2 hari dan 3 hari pun kita dah start cover. Tengoklah tu sendek sama. Wah. Kami akan isikan selama 3 minggu. Mungkin bukan 3 minggu, mungkin selama-lamanya. Outro untuk kita. Outro sebelum ni, outro saya view. Cari sikit lah, tak apa-apa lah ya. Saya Kanda. Saya Amanda. Dadah. Biarlah sendek pun panas tau tak. Wow. Okay. So kita ada Kamanda. Kita kenal dengan pair yang kedua. Saya sila perkenalkan diri anda. Saya Safwan. Dan kita orang daripada Biarlah sendek pun sikit je. Ini yang betul, yang Uster. Sedih Uster tau. Ada TikTok tu. Dia letak api. Kita nak ring, kita stand. Tak api Siti. Masalah. Okey, cerita sikit ada tahun kenal atau weekend super and then sampai sekarang tahun 2 minggu lepas ni Letak kelabu. Maaf saya tiba-tiba cakap Indon. Sebab dari tadi lagi saya sama. Saya ingat lagi. Tak pernah. Ini pasal ada pengenalan. Nak tahu je. Dia macam tahu di pada tengok mungkin sekarang nanti mana dia nak tengok. Kita ambil bakul nak ambil barang. Bakul nak ambil barang. Dia tengok. Yang dia akan macam. Betul. Kalau kita ada hindan.
Nanti saya bagi tengok kok korang Okay, bye-bye. Tak jadilah baru saya buat. Baru je saya buat korang. Kita letak rak-rak je. Nah, kita letak lampu dulu. Okay, so kita nak Isyak komen dulu lah. Isyak. Exam nak komen yang mana? First aku nak komen yang Kamanda. Even dia baru beberapa hari shift, tapi dia orang punya chemistry tu macam cute. Dia mesti betul-betul sampai kat luar sana. Yang tu lah. Tapi jangan kurang kat dalam sana tu. Sebab apa dia guna? Inilah dia pengacar kita. Okay, outfit dia pun okay. So, Miwan pula. Aku tak ada nak komen mana sebab aku fikir mana dia tengok. Mu tak boleh komen pasal Miwan ni. Pasal kuat tak boleh komen. Jangan bagi. Jangan bagi. Rasa simple makan je. Kita letak aircon. Okey. Apa dia komen? Komen apa? Miwan comel. Meci-meci gitu. Gak apa-apa lah ya. Wanita terus. Sama itu je. Alright. Okey. Nah, sama je lah. Kamanda punya outfit semua dia memang nampak macam apa dekat luar Apa? Saya ni macam baru ada dating nak beli baju sekali yang macam dalam sekolah ni style. Dia kata boleh apa semua betul bag-bag macam tu itu semua si sekolah lah. Macam ni dah nampak professional lah. Maybe Kanda ada punya pengalaman lah. Okay, alright. So bagi aku, kita mau outfit atau beli sesuatu outfit. Kita bagi ke cashier dulu. Cashier dulu. Kita letak freezer. Buku ni dah. Tapi first date. Umar pakai First date. This is the outfit. So ini dengan besar bapak lagi. Jadi dipakai, bisa dipakai. Oh. Dengan colour nude tu dengan combination Kejap, green dengan aku suka. Tu pasal outfit. Pasal sketsa both of you did well. Okay, dua-dua ada style masing-masing. Hello? Betul tak? Tak ada pinjau apa yang okay, alright. So, kembali pada question. Aku nak tahu ni Cashier. Amanda walaupun baru dengan kamu. That's the difference. What is the difference? different sofa lah, sofa yang rasa. Baru lah so tak apa. Maksudnya tapi kalau cakap perbezaan banyak sebab Dia juga lekat kan kat situ. memang banyak perbezaan bagi ini mungkin itu permulaan mungkin Kejap ya, kejap. seminggu mungkin akan berbeza sikit. Apa perbezaan dia? Mungkin Kita kena letak semua dekat sini sebab kita tersalah. Oh, tak berampak. Kita letak macam ni. Biasa dalam ada minggu seminggu ni kan. Kita kena letak macam Watakan dia inilah ya. Alright. Kita tak dengar dari Amanda. Amanda. Kita tanya Miwan. Ini dulu. Apa beza Sini kok. Miwan dengan kami? Banyak lah beza dia. Bagi satu. Yang kita ada lagi. Macam dulu kami ni macam kita orang jenis macam kasar sikit. Kasar-kasar kalau nak berbual pun nak buat sikit pun kasar-kasar. Kalau dengan Miwan ni dia macam sesuatu sikit. Yalah, lumayan lah, lumayan. Gerak dia sebab okay, kalau dia kasar dia macam ni. Mesti macam dia tapi dia jadi dia macam sikit. Barang-barang. Susah juga ah. Bising. Bagi sahabat. Saya enggak sih diam. Rasa apa beza yang paling utara adalah selama ni dia banyak Susahnya cari
Dengan buat ni dia mulai ni banyak ada. Tapi sebenarnya dia kata ni banyak sikit yang tak ada. Dah itu apa? Dia tu banyak. Dia sebenarnya bukan ni dia tu tak ada, tapi dia tu tak ni. Dia kurang. Kejap korang kejap. Harap saya lain dulu lah. Banyak minum-minum yang ada yang Saya dulu. Kita pergi ke atas. Sebab dalam masa sebulan ni Lesson 1. Maaf lah saya tak bagi tunjuk sebab disulitkan. Disulitkan. Okey. Okey, ke orang. Okey, alright, apa pun semua dengan kawan. Kau susah sikit saya nak bagi tunjuk maaf. Okey. Dulu sekali sekarang mau diganti. Maaflah ya. Saya rasa sambung di part 2 lah korang. Yang ketiga, pair yang kelima dah. Let's go. Saya yakin saya akan menang sebab saya dengan Una memang perform daripada awal sampai sekarang. Okay, saya jumpa di